permai Simunjanku sayang, warganya ramah, pendidikan dijulang. Selamat datang, welcome, selamat datang ke Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Pejabat Pendidikan Daerah Simunjan tahun 2024. Sesungguhnya kehadiran Ibu Saha Dr. Divya Kehormat, tuan-tuan dan puan-puan memeriahkan majlis kita pada petang ini. Hadirin dimuliakan, sebagai pembakar tirai majlis, marilah sama-sama kita menyaksikan persembahan tarian oleh adik-adik cilik kita dari Sekolah Kebangsaan Budi mempersembahkan Kalian tentu melalui saya
Hadirin yang dikasihi, meneruskan acara, majlis menjemput barisan kepimpinan pendidikan daerah Semunjan yang terdiri daripada pegawai-pegawai dan anggota kumpulan pelaksana dari pejabat pendidikan daerah Semunjan, pengetua-pengetua dan guru besar-guru besar yang menerima anugerah perkhidmatan cemerlang tahun 2024 untuk naik ke pentas bagi lafaz ikrar integriti dan nyanyian. Kami yang telah dilantik berkhidmat dengan kerajaan Malaysia membuat ikrar di sini bahawa semasa dan selagi kami berkhidmat dengan kerajaan, kami akan patuh dengan mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa menjalankan tugas. Ke arah ini kami ikrar berazam meninggikan mutu perkhidmatan, bekerja dengan penuh tanggungjawab, berusaha mengikis sikap, mementingkan diri sendiri, berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan, bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara, bekerja sama dalam membanteras kelemahan dan musuh-musuh negara, berpegang teguh kepada ajaran agama, bertugas dengan penuh komited, meningkatkan kualiti kawalan, rahsia rasmi kerajaan dan perkhidmatan. Terima kasih. Jadi, sebagai wakil pejabat pendidikan daerah Semunjan, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada pihak jabatan kerana telah membantu bimbing PPD Semunjan, sekolah-sekolah daerah Semunjan dalam segenap segi dalam pengurusan di daerah dan juga sekolah. Tahniah juga kepada jawatan kuasa pengurusan APC tahun 2025 kerana usaha gigih tuan-tuan, kita berjaya memastikan program hari ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Juga, sekali lagi saya mengucapkan setinggi-tinggi ucapan tahniah kepada semua PGB, pengurusan sekolah, guru-guru, anggota kumpulan pelaksana yang sentiasa berganding bahu dalam memastikan matlamat pendidikan negara dapat dicapai. Sesungguhnya, kecemerlangan bukanlah destinasi tetapi satu perjalanan yang berterusan, memerlukan kesungguhan dan keikhlasan kita dalam melaksanakan tugas. Kepada penerima anugerah seramai 95 orang daripada PPD kita, tahniah dan syabas kepada semua guru dan AKP yang terlibat. Tepuk tangan untuk mereka. Semoga usaha gigih mereka akan menjadi penanda aras kepada rakan-rakan yang lain sama ada di pejabat kita dan juga di sekolah. Akhir kata, semoga majlis ini menjadi pemangkin semangat untuk kita terus melangkah maju demi melahirkan generasi berilmu, berakhlak mulia dan berdaya saing. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fly kenyalang fly. Semunjan. Alhamdulillah, terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Encik Hasbi atas ucapan alu-aluan yang telah beliau sampaikan sebentar tadi. Mentari pagi menyinar cerah, cahaya indah menyentuh bumi. Yang Berusaha Doktor hadir dengan megah, anugerah perkhidmatan cemerlang kini dirasmi. Majlis kita pada petang ini akan disempurnakan dengan mendengar ucap tama. Majlis dengan penuh rasa ta'zim dan hormat menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Dr. Abang Andam alias Abang Adam bin Abang Deli, Timbalan Pengarah Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD, mewakili Pengarah Pendidikan Sarawak Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani.
Salam segulai sejalai. Salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Fly, kenyalang fly. Terima kasih saudari pengacara majlis, Ustaz yang membimbing kita dalam bacaan doa tadi, adik-adik cilik dari SK Muding, yang saya hormati Encik Hasbi bin Ancih, Pegawai Pendidikan Daerah Simunjan, yang besar timbalan-timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, para pengetua, guru besar, warga pendidikan, AKP dan penerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang bagi tahun 2024. Pertamanya saya ingin mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya kita dapat bersama-sama pada petang ini dalam majlis yang terasakan, majlis penghargaan, majlis pengiktirafan terhadap kecemerlangan tuan-tuan sepanjang tahun 2024. Saya disediakan teks ucapan. Saya cuba baca juga pantunnya. Gunung Ngeli. Ada Gunung Ngeli itu lah. Gunung Ngeli gagah berdiri, tinggi nampak di Taman Hijrah. Hari ini berhimpun di sini meraihkan jasa penuh sejarah. Saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada jawatan kuasa pengelola majlis, khususnya yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam memastikan kejayaan majlis pada petang ini. Dan terima kasih juga kerana sudi menjemput saya sebagai wakil. Saya ingin menyampaikan salam takzim daripada Yang Besar Tuan Pengarah Encik Omar bin Haji Mahli, kerana beliau sebenarnya memang nak hadir, tetapi kerana ada komitmen lain, mungkin PPD pun dah maklum, semalam anak beliau menghadiri convocation di Universiti Teknologi Malaysia di Johor Bahru, dan sekarang ni dalam perjalanan balik ke Sarawak. Para hadirin yang saya hormati sekalian, majlis APC bukan sekadar acara tahunan yang kita nantikan setiap tahun, tetapi merupakan simbol untuk penghargaan terhadap budaya kerja cemerlang yang menjadi tunjang kejayaan sesebuah organisasi. Ianya merupakan usaha gigih, disiplin dan semangat kerja berpasukan yang sentiasa mendapat perhatian dan akan tetap dihargai. Ini teks ucapan lah saya baca. Tapi saya ni lebih suka daripada hati saya juga. Ni terus sejak sampai. Okay. Dalam konteks pendidikan hari ini, saya melihat kecemerlangan. Kita lihat kepada misi pendidikan kita, pendidikan berkualiti, insan terdidik dan negara sejahtera, yang mana pada Januari 2026 nanti akan bermula Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035, yang mana satu daripada trustnya ialah insan sejahtera.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kalau kita lihat 7 teras yang ada, yang akan dibentak, yang akan kita laksanakan pada tahun hadapan, walaupun PPPM 2013-2025 yang akan berakhir hampir sebulan lagi, kita kena pastikan ada impak setelah lebih 15 tahun plan atau blueprint kita dilancarkan. Setelah 3 gelombang yang kita harungi, kita harap pada tahun hadapan dia tak panggil bergelombang, dia panggil fasa, berfasa, 1, fasa 2 dan fasa 3. Apa yang saya nak tekankan di sini ialah bagaimana tuan-tuan dan puan yang akan kita sebagai pelaksana akhirnya, seperti yang dikatakan oleh Dr. KPPM bahawa plan strategik telah pun digubal, iaitu plan pembangunan pendidikan Malaysia 2026-2035. Kita tak perlu buat plan pun. Setiap sekolah tak perlu lagi dah plan strategik. Saya pun mantan pensyarah IAB Bandar Instek pun, kami dulu pun kalau tuan-tuan yang MPQL dia tahamlah, inilah antara kerja buat kita yang perlu kita laksanakan, tapi telah dipermudahkan dengan plan pembangunan pendidikan. Tuan-tuan tak perlu buat, di pihak tuan-tuan hanyalah plan operasi. Okay. Di majlis yang sangat bermakna bagi saya dan bersejarah bagi tuan-tuan dan puan-puan juga, saya nampak ada beberapa wajah-wajah yang mungkin kali ke-5, ke-4, ke-3 telah pun menerima APC. Dia tak ada thrill lagi, kecuali yang this is the first time dia dapat. Ada tak? Yang pertama kali dapat APC, ada tak? Boleh saya tengok? Boleh angkat tangan? Okey, terima kasih. Momen yang akan tuan-tuan puan yang pertama kali mendapat APC ni, dia rasa lain. Yang kali kedua, kali ketiga, keempat, mungkin apa sangatlah penghargaan ini. Tapi itulah, selagi kita bergelar penjawat awam, kalau AKP dia masih menggunakan LMBT, kalau PPP kita ada PPP. Semua dah dinilai ke? PPD baru saja di-interview oleh pengarah hari Jumaat lepas. Saya tak sempat lagi nak interview dia. Tuan-tuan dah sempat dah buat penilaian ke? Penilaian bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan, PBPPP, PB3P, atau dalam bahasa Inggerisnya Unified Instrument, atau saya panggil UNI, Unified Instrument. Because UNI tahu berapa saya nak bagi skor, bukan markah, kita bagi skor. Okay. PBBP kalau tuan-tuan ingat dimulakan tahun bila? Siapa boleh ingat? Agak-agak lah, saya tengok semua ni hampir sama umur saya ni. Saya baru 35 tahun ni, sama tak? Kita bermula tahun 2000? Tahu lah? Ke tak ingat lagi? Saja je kan? Kenapa timbalan nak uji petang ni? Agak-agak dia apa?
Kita bermula 2016, rintis 2017. Pada masa itu ada 2 kementerian, iaitu Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan. Rintis. Tapi Kementerian Kesihatan surrender. Yang boleh buat ni Kementerian Pendidikan lah, kita ni lah yang terima. Dan saya lah pegawai meja yang menggubal modul PBBP. Kalau tuan-tuan ingat, dia ada 3 komponen: generik, functional dan keberhasilan. 30%, 60% dan 10% keberhasilan. Generik 30% saja. Kalau tuan-tuan lihat functional, kemahiran kita 60%. Itu kerja buat kita. Kalau tuan-tuan di negara maju seperti Jerman, Perancis dan sebagainya, generiknya 90% atau keberhasilan dia 90%. Kita pula masih lagi generik kita tu 30%. Sebab tu lambat sikit. Masih nak tengok cikgu pakai tie ke tidak ni, cikgu pakai name tag ke tidak ni. Pagi-pagi cikgu pakai aksesori 3 ke 6 ke. Masih lagi yang nak tengok benda-benda yang tu. So inilah komponen yang tuan-tuan dinilai. Kalau tuan-tuan di sekolah, tuan-tuan menggunakan instrumen PDP. Kalau di pejabat, PTB. Kalau pengetuanya, guru besar, PTA. Betul tak? Pernah tengok komponen, kenapa ada A, B? Faham tak? Kalau A, dia buat kerja pengurusan dan pengajaran. Kalau B, dah tak ada PTB tu, maksudnya dia menggunakan 100% pengurusan yang bekerja di PPD, di jabatan. Itu semuanya PTB. Jadi PDP untuk di sekolah, kemahirannya ialah kemahiran PDP. Tuan-tuan buatlah kerja-kerja di luar sebagai apa kan, tetapi yang dinilai ialah core business kita, iaitu PDP, kemahiran pengajaran dan pembelajaran. Saya tengok dalam bilik ni aircon dia sedap, jadi saya dapat tengok ada beberapa orang dah sedap tidur. Jadi tuan-tuan tengok-tengok sebelahnya belah jugalah. Kalau dia punya dengkuran tu kuat, saya terpaksa kuat lagi lah. Mungkin dentuman di luar tak apa kuat. Atau kita biarkan dulu dia punya lena tu. Okey, saya cuma nak tekan kepada peringatan saya setiap kali APC ni tentang kemiskinan jiwa. Dia bukan kemiskinan tak ada duit, tapi jiwa dia kosong, jiwa dia miskin. Maksud jiwa miskin ni ada 4 perkara. Kalau boleh tuan-tuan catat. Kalau tak boleh tuan-tuan ingat 4 perkara orang yang dipanggil kebankrupsi jiwanya. Yang pertama, tanda-tanda orang yang miskin jiwa ni, dia ni seorang yang pendengki, seorang yang iri hati, seorang yang cemburu, atau lebih mudah dalam kampung saya, bahasa kampung dia panggil jealous lah. Orang tu suka, terlalu tinggi jealousy-nya.
Sebab tu tuan-tuan dan puan duduk di sini pada hari ini untuk menerima anugerah. Yang di luar sana, dia punya tahap iri hati dia sangat tinggi. Kenaknya dapat, aku si dapat. Nya bukannya kerja kuat pun, nya bukannya kerja naik pun. Nya pandai bodek aja, nya pandai kipas saja. Bila ada tanda-tanda dengki, jealous macam tu, maksudnya tuan-tuan dah ada tanda-tanda miskin jiwa ya. Maksudnya rakan-rakan yang tak ada berada di sini, tuan-tuan dapat pahala lah hari ni. Memang mereka akan kutuk tuan-tuan. Cikgu, kena cikgu ajak dapat. Berapa kali cikgu dapat? 3? 2? Ha? Berapa kali dah kita orang dapat? Ada yang 3? Siapa yang 3? Angkat tangan. Tengok. Saya ada muka lain, muka kita aja dapat. Tapi bagi saya tak kisah. Saya pernah bagi tiap tahun, saya dah bagi dia. Sebab apa? Anugerah ni adalah anugerah perkhidmatan cemerlang, bukan anugerah perkhidmatan ikut kota. Kena faham. Kalau dia baik tahun ini, tahun depan baik lagi, bagi je. Saya ada masalah. Kita kena pertahankan. Masa saya di PPD, saya bagi pegawai itu tiap tahun dapat JPN petikai saya. Saya jawablah, saya ada bukti. Memangnya bagus, memang yang cemerlang. So what? Betul tak? Bukan ikut kota. Tu bergile. Saya ada sekolah di Padawan. Sekolah 5 orang cikgu. Next year kau. Dah tahu dah bergile dah 5 ya. Nampak? Adakah anugerah ni menepati? Tak kan? Anugerah ni adalah anugerah perkhidmatan cemerlang. Itu yang pertama, tanda kemiskinan jiwa. Yang keduanya ialah nya bersikap tamak, greedy. Si pernah bersyukur apa yang dia dapat. Ada sekolah SKM sini kan? SKM. Ada sekolah yang, tengok sekolah SJK Chunghua, Bako, tapi dia samahan Chunghua ni. Sekolah terlengkap dengan dewan rekon. Sekolah kau ada? Si ada. Tapi syukur si. Janganlah tamak lah. Macam PPD kata tadi, berapa juta dah diperuntukkan 676,000 untuk penyelenggaraan. Sekolahnya aja dapat. Sekolah kami masih dapat. Sebab itulah tuan-tuan, bila kita tamak, selalu orang kata orang tamak selalunya rugi. Ada orang kata orang tamak tu selalu untung lah. Jadi tuan-tuan, yang kedua tamak. Yang ketiga, ini saya nak baca ni. Yang tadi kita nyanyi kan, kita lagu. Yang lagu kualiti. Dia kata sini, kita bantu-membantu, bertukar-tukar fikiran. Kita tegur-menegur kerana kebaikan. Yang ketiga ialah bila kita dapat dikritik, kita dapat ditegur, dah mula dah tu tanda-tanda kemiskinan jiwa. Ini kita lihat ada, tak tahulah kajian betul ke tidak. Ini semua Gen X kan? Ada Gen X ni kan? Gen Y ke Gen Z? Tak ada kan? Tak ada Gen Alpha? Tak ada. Gen Alpha tahu apa? Yang lahir atas laptop tu. Itu Gen Alpha. Okey. Gen yang guru-guru kita yang baru-baru ini, tolonglah nasihatkan, jangan mudah
koyak. Jangan hati tisu sangatlah. Bila kita tegur, kita sebagai pengetua, guru besar, kita tegur, terimalah kritikan sebab untuk kebaikan. Kalau dah si dapat ditegur, si dapat di nasihat, masalah lah tu. Maksudnya dah hampir kemiskinan jiwa. Dan yang terakhir atau keempat yang menjurus kepada kemiskinan jiwa, iaitu pegawai ini atau insan ini tidak mahu berubah. Sekarang kita dalam dunia digital. Sibuk lain kita nanggah di Kuching untuk parking kereta jalan. Si ada guna kupon lagi tak? Tahu ke si tu? Kita kena pakai? Kena install kan? Apps Pengo tu. Munsik macam ni kita orang nak bayar kupon. Begitu juga kalau kita lihat dalam dasar pendidikan digital kita, mudah sih mau berubah sebab itulah kebanyakan yang saya nampak alasan guru-guru bersalah awal ialah mereka tidak dapat adapt dengan perubahan dunia sekarang ni. Sekelip mata saja AI dah menguasai kita. Tuan-tuan buka aja handphone, hari marik main TikTok, pagi tu cerita hal resepi, marik cerita TikTok tadi hal resepi masak apa. Pagi tu keluar, kenanya tahu dengan aku mencari resepi tu. Jangan heran, ia adalah AI. Atau kita sering tengok TikTok tentang bola sepak lah contohlah. Nya akan hantar dengan kita every game. Kisahlah yang sokong Liverpool ke MU ke, nya akan hantar kita. Kita akan heran kan, kenanya tahu aku tu. Itulah AI sebenarnya. So tuan-tuan dan puan, kalau kita dapat nak berubah, jadi 4 perkara saya katakan tadi, inilah satu hari nanti kita bolehlah declare bankrupt jiwa. Bukan bankrupt duit, jiwa kita ya dah betul. Bila orang ngembak kita ke pasar, wang dah scan QR code dah, order makanan minuman betul. Esik ke pandai tu kau, tu nak order aku. Nampak? Kita cikgu, tuan-tuan pun faham kan? Inilah antara yang saya nampak tadi, bila keempat-empat ni tidak dapat di connect dengan keadaan atau keperluan pada masa ini. Sebab itulah bila tuntutan bocor buku hari itu, si banyak pun 100 je kan buku. Nak claim ya bukan main lama. Dulu kami anak murid kita pun 100 juga kan, murid kita dapat buku. Bila kena cikgu dia beri RM100 claim buku, lambat nak rasa bila dah tu nak claim. Kita orang terpaksa bila kementerian tunjuk data, nasib baik Sarawak dah lepas. Satu lagi saya nak ingatkan ni untuk dialog prestasi nasional. Saya baru balik dari Pulau Pangkor hari Isnin lepas. Dialog prestasi nasional mungkin akan diadakan Disember ini. Yang ketiga. Biasa dialog prestasi nasional dua kali setahun. Ini yang ketiga. Kami mesyuarat pun terkejut juga. Kalau betul lah, ia hanya akan memfokus kepada kluster berkenaan dengan
kemenjadian murid, iaitu Sasyah. Sekarang ni cerita dia tak ada cerita lain lah. Buka dia, tuan-tuan pun faham lah kan. Okay. So be prepared untuk inilah, untuk dialog prestasi nasional kita. Dan tahun hadapan dialog prestasi nasional tidak lagi seluruh negara, tetapi mengikut zon. Mungkin zon Semenanjung, dia zon Pantai Timur, Pantai Barat, zon Tengah, dan zon Sabah, Sarawak serta Labuan. Okay. So itu antara yang ditekankan dalam mesyuarat lepas. Satu lagi peringatan sebelum saya akhiri, buat tuan-tuan kata merasmi, sebenarnya bukan perasmian, disempurnakan. Tadi MC kata disempurnakan, sebenarnya betul bukan. Saya bukan merasmikan majlis ni. Majlis ni dah rasmi lama dah, tahun sebelum MC lahir lagi saya ingat. Dia rasmi bila program tu belum ada lagi. Okay. Lupa dah saya. Okey, saya mohon sekolah-sekolah yang ada bangunan baru yang siap. Okey, tuan-tuan kalau boleh refer dengan rujuk dengan PPD, siapa yang boleh merasmikan. Kalau bangunan baru kita atau sekolah baru, yang paling dia ialah menteri saja. Okay. Bab ini ada kes minggu lepas kami dengan ni pernah minta kita share lah, YB rasmi, dia tak boleh macam tu. Okay. Bab bangunan tu KPM yang ni. Jadi ya, kalau tidak menteri YB Fadlina ataupun menteri Datuk Roland Sagah atau Premier atau TYT sendiri. Okey. So saya tak ingin berucap panjang. Sebelum mengucap ucapan sekali lagi, saya mengucapkan jutaan terima kasih atas jemputan ini dan tahniah kepada penerima. Tahniah bagi tepukan untuk penerima. Dan tuan-tuanlah sebenarnya yang memastikan kejayaan pada tahun 2024. Tadi dinyatakan GPD, grade purata daerah semakin meningkat. Begitu juga dengan layak mendapat sijil, kualitinya telah meningkat, mengatasi purata grade purata kebangsaan. Tahniah daerah Semunjan. Itu kita tak boleh sangkal. Dan saya lihat tadi ada berapa orang yang dalam ni? 80? 80? 95? Si banyak. Saya di Pedawan 265. 3 kali 4 orang YB saya jemput. Saya jemput di hotel lah. 4 orang, saya minta seorang 10,000, 4 orang saya dapat 40,000. Adanya Simok kalah, nyambut lebih sedah hal. Tapi yang penting YB dijemputnya merik kepada penerima di dunia masing-masing. Sebab kalau saya di Pedawan, saya ada 9 YB di Sinun dulu. Sekarang lah. Sebab ialah kami boleh buat di hotel. Setiap tahun kita akan dapat ni, dan kita jemput YB untuk ni. Sebab tuan-tuan jemput saya 1 sen pun tak ada lah kan. Cuma tuan-tuan dapat nasihat, dapat input yang saya rasa lebih berharga, dan kita dapat share bersama-sama. Ikhlas daripada hati saya kepada tuan-tuan dan perempuan yang penerima APC ini, teruskan kecemerlangan. Bukannya tahun ini dapat 96, 97, tahun depan 2025 ni jatuh 86. Ini merisaukan kita. Adakah bila dia dah dapat, dia burst, dia dah tak boleh nak fikir lagi dah. Sama ada tuan-tuan boleh kekalkan atau tuan-tuan boleh
tingkatkan. 2 saja. So saya harap penilaian belum lagi tutup. Betul? Sebagai PP1, PP2, tuan-tuan, jangan sampai markah nanti kita buat moderasi lagi. Sebab bila perbezaan 10 skor di situ, tuan-tuan kena adjust balik, menampakkan kita punya tidak berapa mantap. Okey, sebelum saya ni, saya sekali lagi mohon maaf sekiranya ada kekurangan atau kekasaran atau silap kata daripada saya. Bagi saya, apa yang saya nak ialah dari hati dan ikhlas untuk tuan-tuan terus berjaya dalam apa jua bidang yang kita ceburi. Sekian, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Doktor atas ucap tama yang telah disampaikan sebentar tadi. Hadirin yang dimuliakan, meneruskan majlis kita pada petang ini, kita akan bersama-sama menyaksikan tayangan montaj yang merakamkan pelbagai detik kejayaan, usaha gigih serta pencapaian dan keberhasilan setiap sekolah yang membanggakan warga pendidikan Semunyan. Sama-sama kita hayati perjalanan penuh inspirasi ini.
Bila sayang cantik baru tak keluar. Bila sayang senyum semua berkenan. Andai dapat